Okay guys, so kalau korang tengah cari kereta SUV yang nampak sporty dan juga power, korang boleh cuba consider kereta ni. So ini adalah Proton X50 tahun 2022 1.5 flagship model. So untuk harga kereta RM69,800 sahaja. Untuk bulanan dia hanya dalam RM920. Korang boleh cubakan dengan full loan lagi kawan-kawan. Dan boleh loan dengan bank lagi 9 tahun. So yang paling penting punya, kereta ni datang sekali dengan full service record, mileage hanya dalam 70,000 sahaja guys. Okay, so untuk cat kereta kawan-kawan, kita telah siap touch up dengan satu layer cat yang baru. Okay, dan depan Proton X50 ni memang nampak sporty. Sangat sesuai dengan orang muda lah. Okay, dan untuk rim kereta masih lagi original sport rim. Bunga tayar ada lagi dalam 5 ataupun 60%. Okay, tayar dia memakai dengan Continental guys. Lagi untuk pintu sini ada keyless entry. Okay, so dalaman dia memang cantik lah guys. Dalaman, tengok dalaman dia nampak two-tone. Steering dia ni multi-function steering yang ada cruise control. Dan gear dia nampak memang unik lah. Okay, gear dia memang cantik. Lagi ada sport mode, eco mode, downhill assist dan sebagainya lah. Okay, dan untuk radio system dia original touchscreen display lah. Kerusi dia ni full original leather seat dan two-tone punya. Okay, so kereta ni sangat-sangat seksi, sangat-sangat cantik lah. Okay, kat atas ada lagi sunroof lah guys. Okay, atas sini ada lagi sunroof. Button dia ada dekat sini. Sebab yang ni adalah model flagship, so memang dia ada datang dengan sunroof lah. Alright, so untuk passenger seat dia sangat luas lah guys. Tengok, boleh muat 3 orang dewasa. Dan sini ada lagi aircon blower dan juga 2 USB charging port. So jalan jauh tak payahlah double USB port. So untuk boot belakang, ruang pun sangat luas juga. Boleh muat at least 4 hingga 5 luggage. Dan dia juga ada electronic boot lah. Yang ni auto tutup punya. Right, so kawan-kawan, kalau korang minat dengan Proton X50 ini, cepat-cepat PM saya. Sebab flagship punya model, saya tak silap ada satu unit sahaja yang available. So itu sahaja kawan-kawan. Kalau korang minat, sila PM dengan saya. Kita jumpa next review.